YB, apa orang perlu tahu tentang YB? Nama saya Manivandan Gowi. Saya hadir ke Jeram Padang ini bukan setakat memenuhi citarasa pilihan raya, tetapi saya membawa satu mesej yang agak mendalam, sentimental untuk diri saya, kerana tempat inilah ibu saya dilahirkan, di Jeram Padang inilah ibu saya dilahirkan, di sekolah inilah ibu saya melalui pendidikan awal. Saya semasa kecil sentiasa hadir di kawasan halaman Jeram Padang ini sebab inilah kampung halaman kami. Kami dibesarkan di sini, mempunyai nostalgia yang luar biasa. Emosi kami, sentimental kami dengan Jeram Padang ini mempunyai hubungan yang amat erat. Hari ini saya mempunyai pengalaman luas dalam bidang politik, tetapi mengambil pendekatan untuk pulang balik ke kampung halaman saya, Jeram Padang, untuk membantu warga Jeram Padang. Demi masyarakat Jeram Padang yang memerlukan perjalanan politik, pentadbiran politik dan juga pemerintahan politik yang adil dan saksama untuk semua masyarakat di sini. Saya hadir ke Jeram Padang bukan semata-mata untuk menang pilihan raya, tetapi saya mempunyai tekad untuk berbakti kepada masyarakat di Jeram Padang kerana di sinilah saya dibesarkan. Inilah kampung halaman saya. Inilah tempat lahirnya ibu saya, atuk saya, nenek saya, pakcik-makcik saya, dan kami mempunyai hubungan darah di tempat ini. Saya akan berbakti untuk masyarakat Jeram Padang.